Terima kasih kerana sudi mendengar presentation daripada syarikat AHB Group, Building the Future. AHB Group adalah syarikat bina rumah atas tanah sendiri. Sebelum kita mula, kita overview dulu apakah kandungan pada hari ini. Kandungan yang pertama adalah introduction. Yang kedua adalah main problem client. Yang ketiga adalah solution our service. Yang keempat adalah why a special. Yang kelima adalah customer journey. Yang keenam adalah signature design. Yang ketujuh adalah handover key customer. Yang ke-8 our team. Yang ke-9 specification our house. Yang ke-10 adalah best offer package. Kami bukan sekadar bina rumah, kami realisasi impian. Daripada pelukis plan hingga kunci rumah, diserah semua dalam satu pasukan. Dalam industri pembinaan, AHB Group juga merupakan salah sebuah syarikat yang bergiat aktif dalam projek pembinaan perumahan selaras dengan pembangunan negara yang menggalakkan kemajuan ekonomi serta peningkatan struktur pembangunan. Dengan kerjasama rakan-rakan perniagaan yang profesional, syarikat ini juga sentiasa menyediakan pelbagai reka bentuk pembinaan yang unik dan selesa kepada masyarakat tempatan. Oleh demikian, dengan adanya anggota syarikat yang berwibawa dan bertanggungjawab, syarikat ini sentiasa diberi kepercayaan penuh untuk menjalankan projek-projek pembinaan di kawasan tempatan dan di luar. AHB Group ialah jenama syarikat yang berdaftar dengan MyIPO. Syarikat pembinaan berdaftar dengan CIDB berpengalaman membina kediaman atas tanah sendiri di seluruh negeri Perak. Didaftarkan atas nama syarikat Ali Hussein Bros and Group Sdn Bhd. Ini adalah sijil pendaftaran syarikat kami. Kami berdaftar dengan SSM, CIDB, MOF, Kementerian Kewangan, dan ini adalah sijil arkitek syarikat rakan strategik kami. Kami adalah syarikat yang pernah dijemput dalam rancangan televisyen kerana kami dikenali sebagai pakar bina rumah, berkongsi tentang pembinaan rumah. Yang gambar pertama ni adalah gambar di Nasi Lemak Kopi O, NLKO TV9. Yang kedua adalah Radio Perak FM. Yang ketiga adalah Icon Local di TV9. Ini adalah anugerah pengiktirafan nasional Richworth Leadership Award 2025. Syarikat kami adalah syarikat tempatan yang terbukti cemerlang dalam kepimpinan dan pertumbuhan bisnes diiktiraf dalam pembinaan. Gambar di sebelah ni adalah gambar yang disiarkan di TV3 Buletin Utama bersama usahawan terpilih yang disasarkan ke arah penyeraian bursa di Malaysia. Diiktiraf oleh Richworth, platform pembangunan usahawan nombor 1 di Malaysia. Problem klien biasa jadi masalah. Plan rumah lama dibuat, tak ikut bajet. Kedua, tiada pasukan profesional, QS, arkitek dan jurutera. Ketiga, tak tahu macam mana jaminan binaan after sale service. Yang keempat, tak tahu cara betul mohon FPSA, pinjaman bank jika membuat pinjaman. Yang kelima adalah tiada rekod dan tak ada pengetahuan tentang mana satu syarikat yang terbukti dan boleh puas hati bila rumah siap. Masalah utama pada klien yang kami lihat, hilang masa, buang tenaga, rugi duit. Problem pertama, untuk memastikan sebuah rumah yang utuh, kukuh dan berkualiti bukan perkara yang mudah. Masalah pertama, jika tidak berjumpa dengan syarikat kontraktor yang betul. Kedua, takut ditipu kontraktor ataupun tukang yang lari setelah mengambil deposit rumah atau gagal menyiapkan rumah seperti yang diperjanjikan. Seterusnya menyebabkan rumah tak siap dan rumah terbengkalai. Problem yang ketiga, bahan binaan yang tidak berkualiti. Menjadi masalah utama kerana jika rumah yang tidak mempunyai bahan yang kualiti dan diiktiraf menyebabkan berlakunya pelbagai masalah keretakan rumah dan sebagainya. Tiada jaminan dalam pembinaan. Yang keempat, lewat siap seperti dijanjikan. Pada awalnya menjanjikan bulan dan bintang. Tapi akhirnya projek terbengkalai disebabkan salah urus oleh pihak tukang dan pihak kontraktor pembinaan. Yang kelima adalah kurang sokongan dan tidak mendapat panduan profesional dari segi reka bentuk, bajet dan proses. Tak tahu nak mula plan, bajet, kos tersembunyi, tak arif dalam urusan LPPSA, plan rumah dan kelulusan majlis. Jadi semua ni jadi hilang, buang masa, buang tenaga dan akan rugi wang. Akibat kritikal, duit lesap. Kedua, struktur rumah lemah. Yang ketiga, besi dan konkrit tidak ikut piawaian. Banyak janji manis, duit lesap.
murah dan pelbagai janji yang diinginkan diberi agar dapat wang permulaan tanpa mengetahui tentang latar belakang dan kekuatan pengalaman kewangan syarikat tidak berdaftar dan tidak bertauliah. Jadi duit akan lesak. Yang keduanya, struktur ni lemah. Tiada pengawasan daripada pemantauan pasukan supervisor yang bertauliah. Tiada mempunyai ilmu kejuruteraan, juruhukum bahan dan pengurusan projek yang tidak berjadual dan tiada pengalaman. Besi dan konkrit yang tidak ikut piawaian. Penggunaan saiz besi yang tak betul, tak ikut saiz yang besar. Dan ikatan besi yang salah. Dan kegunaan konkrit yang tak betul, simen yang tiada kualiti dan kemahiran tukang yang tidak terlatih.